Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ni Alang nak share berkenaan dengan lampu pendek flow panjang. Kalau ikutkan masalah yang dialami adalah lampu ni tidak hidup. Okey, so sekarang ni dekat sini ada starter. So Alang pusingkan starter and then masukkan starter yang baru. Kalau ikutkan lampu ni dah on Okey, tak hidup. Seterusnya Alang tukarkan dia punya lampu panjang ni dengan lampu yang standardnya, lampu pendek flow panjang 36 watt brand Philips. Okey, yang ni Alang tukarkan. Okey, so sekarang ni dah tukar tapi result still sama, tak okey juga, tak hidup. Dan tadi Alang pergi ke kedai DIY untuk beli LED yang biasa tapi tak ada. So yang ada adalah LED brand Philips. Jadi jom Alang tunjukkan cara untuk troubleshoot dan juga pasang lampu LED, wiring lampu LED Philips. Okey, jom. Okey, kalau ikutkan sini ada dua skru, buka kedua-dua skru tersebut. Okey, so sekarang ni Alang dah buka dia punya casing. Seterusnya kalau tengok dekat sini, dia punya ni dah burn, nampak macam dah teruk. Sebab ni pun dah lama, kalau tengok pun banyak habuk. Lepas tu yang ni kalau tengok sini, nampak sini. Ini adalah incoming. Dah teruk juga sini. Yang ni tengah on Alang on kan sebab nak tengok dia punya voltage. So yang ni Alang ada bawa multimeter. So yang ni Alang letak ke voltage AC. Okey, kalau ikutkan kena attach antara yang ni dan juga yang ni. Okey, yang ni adalah live, so Alang letakkan warna merah. Dan satu lagi adalah neutral yang ni. 235 240 volt VAC. Okey, maksudnya voltage sampai. So yang problem adalah dia punya choke ni. Jadi Alang tak nak guna dia punya choke dan Alang gunakan casing yang sama untuk letakkan LED Philips. Jom Alang tunjukkan caranya. Okey, so sekarang ni Alang dah offkan semula dia punya power, dah tutup. So kalau tengok dekat sini kan macam Alang beritahu dia agak teruk sedikit. So yang ni Alang akan balut menggunakan tip hitam. Okey, so sekarang ni Alang dah kemaskan dengan tip hitam. So kalau ikutkan yang ni adalah incoming, live dan neutral. So yang ni Alang potong dia punya live. Okey, dah potong. Yang neutral ni pun, yang neutral Alang maintain kan sebab nak guna belah sini. Okey, neutral dan juga neutral ni wire biru. Yang ni dia pergi ke wire hitam sini. Jadi untuk LED Philips dia hanya menggunakan sebelah saja, sebelah sini saja. Sebelah sini just dummy saja untuk pegang dia punya hujung. Live dan neutral hanya sebelah saja. Okey, so sekarang ni neutral Alang maintain. Live ni wire merah ni boleh potong. Okey, yang ni Alang dah potong. Lepas tu Alang stripkan dia punya insulation. Okey, ni pun sama, Alang stripkan dia punya insulation. Lepas tu sambung menggunakan konektor. Okey, ini adalah konektor electrical, simple saja, kecil saja. So yang ni Alang masukkan. Okey, so sekarang ni Alang dah pasangkan electrical punya konektor dekat bahagian live. Coklat merah adalah live, biru hitam adalah neutral. So yang ni adalah LED brand Philips. Ini Alang baru beli. Okey, kalau tengok tube ni, satu side ada macam stiker Philips, satu side lagi tak ada. So dia punya main input dia adalah dekat bahagian stiker ni, yang ada Philips ni. So letakkan dekat sini. Okey. Okey, standby, Alang on kan. Okey, so sekarang ni Alang dah on kan, tapi kalau tengok dekat lampu tu macam ada masalah. Okey, kalau tengok sini Alang dah onkan lampu. So tengok dia macam ni. Okey. So apa yang perlu check, Alang suspect dekat yang Alang tip hitam ni ada masalah. Nampak tak? Okey, nampak? Okey, so sekarang plan Alang ada Alang potong dekat sini and then wiring semula yang ni. Okey, jom. Offkan dahulu. Okey, yang dekat sini Alang potong. Terus. Okey, dah potong. Lepas tu yang dekat sini perlu buka dia punya sedikit insulation. Okey, ni Alang potong dulu dia punya insulation. Alang buka dahulu dia punya insulation. Okey, so sekarang ni Alang dah buka dia punya insulation. Yang bahagian yang hitam ni. Seterusnya Alang akan buka dia punya insulation ni dan akan sambung pergi ke sini. So Alang akan potong sedikit saja dia punya ni.
Okey, yang ni adalah potongkan yang bermasalah. Okey, yang ni adalah akan buka dia punya installation. Okay, kalau ikutkan dia tak sampai ni, nampak tak ni? Okey, yang ni adalah akan buka dia punya installation. Okey, so sekarang ni installation Alang dah buka, and then Alang akan masukkan connector electrical ni. So alhamdulillah Alang dah pasangkan connector yang ni. So jom Alang akan onkan power. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nampak? Sangat terang dan berfungsi dengan baik. Okey, seterusnya Alang buka dulu yang ni. Dan akan pasang semula dia punya casing yang bawah ni. Okey, alhamdulillah Alang dah pasang dia punya casing yang bawah ni. Yang starter ni Alang akan letakkan starter yang lama sebab untuk mengelakkan cicak masuk dekat bahagian dalam ni. Okey, starter yang lama ni Alang letak. Dan lampu ni Alang dah on kan. Kalau perasan dekat sini, satu ada yang LED nampak ni. So LED ni dekat bahagian atas. Okey. Okey, kalau tengok dekat sini, yang ni nampak ada garisan putih ni. So terbalikkan dia, pusing sekali lagi. Okey, dah settle, alhamdulillah. Jadi itu saja perkongsian daripada Alang berkenaan dengan cara untuk wiring lampu LED Philips. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Alang and Afiq. Thank you.